Untuk bahagian dapur ni, dia pakai satu kabel 2.5, start daripada sini, looping kepada sini, sini dengan situ. Okey. Lepas tu dia looping dengan sini, looping dengan sini, looping dengan sini. Bahagian bawah tu satu, looping dengan sini. Lepas tu bahagian ni looping. Lepas tu untuk mesin basuh, sini satu, sana satu. Okey. Lepas tu looping dengan water heater satu, dengan aircon satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ashrafwan Engineering. Okey. Hari ini saya ada job dekat Bandar Seri Putra. Okey. So rumah ni 2 kali dah saya datang hari tu. First kita datang urgent pada bulan 3 saya ingat saya. Kita troubleshoot masalah ada kabel yang dah cair ataupun kita panggil terbakar. So kita datang, kita buat troubleshooting, alhamdulillah settle. So yang kedua kita datang pula di bahagian lain pula terbakar. Okey, kita review. So dekat rumah ni dia pakai 3 pasar. Okey. Okey, kalau tengok VTT saya sebelum ni, okey, yang hari tu dia bermasalah dekat bahagian sini. Kita dah sambung kabel, kita buat sambung kabel cara yang betul lah, menggunakan kabel link heat shrink. Okey. Yang kedua, dah settle semua. Masalah berlaku di bahagian sini pula. Ni. Bahagian sini terbakar. Bahagian dalam. Saya buka je dia punya soket plug ni, tengok ada 3 kabel dalam satu terminal. Untuk live, untuk neutral dan untuk earthing. So saya nak bagi tahu untuk bahagian dapur ni dia pakai satu kabel 2.5, start daripada sini, looping kepada sini, sini dengan situ. Okey. Lepas tu dia looping dengan sini, looping dengan sini, looping dengan sini. Bahagian bawah tu satu, looping dengan sini. Lepas tu bahagian ni looping. Lepas tu untuk mesin basuh, sini satu, sana satu. Okey. Lepas tu looping dengan water heater satu, dengan aircon satu. So masalah ni, okey, tu dia looping. So satu kabel bersaiz 2.5 looping, termasuk water heater, termasuk plug, termasuk dengan aircon. So untuk penggunaan plug dekat bahagian dapur ni saja, owner dah pakai benda yang high end, ditambah lagi dengan aircon dengan water heater. So sebab tu berlaku kita panggil kabel dah cair dekat situ satu, dekat sini satu. So sekarang ni, hari ni saya datang untuk buat kerja mengikut spek ST. Kita tarik daripada main DB, terus kita buat sub DB. Sub DB owner cakap dia nak letak sini. Kita suggest sebelah sana, tapi owner cakap dia nak pecahkan dinding tu satu masa nanti lah. So dia nak buat sini lah, siap-siap. So dia tak nak kerja 2 kali, so kita akan letak kat sini lah. Okay. So daripada sub DB ni kita akan tarik untuk water heater satu, untuk apa kita panggil ni, aircon satu. Plug ni kita bagi satu point bahagi 2 untuk 1 MCB. Sebab untuk kegunaan kopi ni, sini kita akan letak 2 juga plug, 1 point 1 MCB yang berlainan untuk kegunaan apa kita panggil freezer dengan kukur kowe ni. Saiz yang kita pakai 2.5. Okey. Untuk bahagian microwave ni kita akan pakai 4mm. So lalu sini dengan sini kita akan pakai 4mm. Yang ni 2.5, yang ni 2.5. Satu lagi yang ni 2.5. Kegunaan untuk periuk nasi dengan ini. Okey. So untuk water heater, untuk aircon kita pakai saiz 4mm. Untuk heater kita pakai RCBO. Kita tarik daripada main DB. Itu cara yang betul lah.
Untuk kegunaan lain macam peti ais dengan cover sana tu, kita bagi dengan cover sana dengan peti ais ni kita bagi customer pakai yang lama. Okey. So kita tengok DB box yang pertama lah.